apa? Cik bawa. Boleh. Tak. Kita bagikan apa? Tapi kita nak bagi-bagi ke ni? Bagi-bagi dekat Mana? Nuri ni ke orang tadi tu. Nuri ni ke orang tadi. Oh, bagi hantar apa? Nuri ni ke orang tadi tu. Oh, dia hantar kan tu? Nuri ikut siapa? Akak tadi? Nuri ni kat tadi. Bukan boleh kan? Tu dah, on the way dah tu. Siapa? Nurin. Oh, Nurin. Aku dengar Luri. Aku dengar Luri hilang. Rupanya Nurin. Nuri hilang. Saya nak masuk kamera hari ni. Saya nak masuk kamera. Bye-bye kak. Mari duduk mana? Memang dia area Kuantan tapi saya tak sure kat mana. Belum kenal lagi. Naik kenapa tak? Nak? Tapi kat sana. Ada apa? Nak? Ya. Mesti tengok Saya tak nak ais. dalam live. Mesti ada orang bagi lagi aku takut bukan curi tadi sebab lama betul dia tak boleh balik. Sebab diorang jalan ada orang bagi lagi. Saya dah baca CPTV. Puan tadi cakap dia sedih. Ada sebab tapi dia orang kan. Sebab. Baik. Bawa asyik anak di salam. InsyaAllah Cik Anak Kuantan. Okey. Alam sedap saya bagi tahu. Ni 1,600 mata memandang. 1,600? 1,800. Oh, ni 1,900 kat sini. Sedap itu. Cuba. Tu bukan rasa. Ni yang pure punya. Pure kena. Jangan bergebuk. Lagi ini jangan bergaduh. Ini siapa punya? Memang sedap lah. Tadi dah. Akan berniaga kat sini ke? Memang berniaga kat sini. Okey, cukup. Minum duduk kata. Siapa nak? Saya lagi nak. Tak cukup lagi. Oh. Ya Allah, ingatkan akak. Apa tadi? Oh. Dia ni manja. So benda nak. Ada sayang. Nak. Lagi dua. Abang ni nak? Tengok kata ni. Nak ni? Tengok. Kendita bawa Hazan jalan-jalan dekat Kuantan, guys. Ni kelapa sendiri ke? Aku dengan handbag aku pun kasi sim. Dalam ni ah. Okey. Kenapa suruh bawa? Ha? Sebab dalam tu boleh letak kipas apa semua. Okey. Sudah saklah tu. Okey. Siapa yang nak jumpa dengan Hazan, follow laju-laju. Janganlah kak. Dia bayar. Janganlah. Tak apa. Order lagi bayar. Akak biar je kat atas yang bayar. Berapa? Jangan bagi-bagilah, saya tak nak. RM5 Berapa? Oh 5 dah nak 1, 2 3, 4 RM9 je kak. RM9. Mana dia tak sampai RM9? Tapi saya kira cincin saya. Tak ada. Mana dia tak sampai RM9? Banyak kali sedekah. Jangan, tak apa. Dengan saya. Nak belanja saya. Jangan kata. Okey, kita orang pun cincin juga. Siapa kita orang cincin? Jangan bergaduh. Semoga kamu sihat tubuh badan, semangat. Okey? Terima kasih. Naik korang. Kalau nak panggil orang petik. Awak dah? Saya minum. Tak apa. Saya ada air dan kita. Air masak. Jom. Kita bawa air dah. Nak air. No. Tu macam kenal. Betul, semua sayang mem. Korang kalau korang sayang mem, korang share lah live ni. Share live ni ramai-ramai, jom. Ada lebih ke? Ada.
Tak apa. Ambil satu. Banyak lagi. Bye. Nak gambar? Nak gambar tak boleh? Gambar. Alam malu. Cepat. Gambar. Cepat Adam. Ada salah tengok kan? Holo comel. Mantap. Mantap. Smile. Bunga, mantap tu. 1, 2, 3. Okay, Nadim, senyum. Okey. Senyum, bang. Bye. Itu abang kat sini. Ya, abangnya, abang iparnya nak serang kat sini. Oh lah. Nak saya juga. Cara. Raya tau. Omat sikit. Bakal keluar ni. Harta ada. Bye. Baik semua. Baik kak. Kalau korang nak tahu Hazan dengan Kak Teh ni one of director Kandita ni diorang saudara. Oh? Apa? Tu. Boleh tapi kena dalam konten. Sekejap kena suruh Hazan bagi. Sekejap. Bagi tumpuan. Tak payah. Mana askar lain? Aiman tolong bagi stopin. Nak berbagi dekat tu cepat tak? Lemak tersebut dalam live. Taklah salah dekat ni Menara 118. Biarlah rahsia korang. Dekat dalam live. Hazan dengan Pandu Pengkan ni cantik. Ini betul pun. Setara mana? Adiklah sayang. Nak bagi stokin dekat awak. Ni kat awak. Nuri. Bagi maki ke depan sikit. Tempat ke depan. Ke depannya ni. Okay, sekarang Hazan bagi stokin tu yang kita beli tadi ni dekat orang-orang sekeliling. Ini Kak Teh. Akak nak Stokin keropok ni hasil ada penyagi tadi. Seorang ibu dengan 2 orang dia. Jadi Hazan Assalamualaikum adik. boronglah barang-barang dia. Pantai. Di pantai. Rajah untuk adik. Sekolah rajin nak. Jadi anak yang berjaya sukses. Hilang dah. Dia tak boleh laju sikit hilang dia. Kat sini dia orang kata tak panas sangat. Dia macam orang kata biasalah cuaca yang baik lah petang-petang ni. Dia tedur-tedur, reduk-reduk kan. Ada lagi ni. Pasang pakai. Tak ada lagi. Lagi banyak. Aku rasa kita ni dah jadi abang aku. Dah macam apa lah ni. Ada orang tanya saudara Hazan belah mana dengan Kak Teh? Saudara Hazan belah kat Pahang. Ayah Hazan. Ayah Hazan adalah saudara Kak Teh. Sebab mungkin ditanggung buat produk sendiri. Dia suka hati bagi harga. Kalau kau nak harga murah kau masuk dengan dia. Sebab Kak Teh tak nak bagi. Kak Teh tak nak bagi dia. Jangan daging tak ada. Tapi alur cerita ada lah tu dia ada. Okey, dah. Sok, sekejap ni saya dapat ada secret admirer bagi. Macam-macam kan? Kata. Adik. Saya nak juga. Nah, adik. Okey, buat main bola tau. Akan nanti.
Tak boleh. Ini lagi masa. Assalamualaikum.